Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, negara sejahtera. Hai, selamat datang ke TVPSS Lab sekali lagi. Kali ini, saya bersama rakan-rakan kru TVPSS akan menemu ramah beberapa orang rakan-rakan di SK Seri Layang untuk bertanyakan pendapat mereka tentang program makmur keberkesanannya dalam PDPC. Mari bersama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar awak? Khabar baik. Saya Elisha daripada kru TVPSS Lab. Boleh saya tanya sedikit pendapat awak? Boleh, silakan. Sebelum itu, boleh beritahu nama dan kelas? Nama saya Faizah daripada kelas 3 cerdas. Terima kasih. Baiklah Faizah, pada pendapat awak, apakah perkara yang paling awak suka tentang sekolah ini? Belajar, bersukan, bertemu kawan dan sebagainya. Apakah perkara yang paling menarik minat awak untuk datang ke sekolah? Berjumpa dengan kawan. Terima kasih atas kesudian Faizah untuk ditemu puan. Bye. Bye. Hai. Seronok tak datang sekolah hari-hari? Seronok! Boleh saya tahu apa yang buat kamu semua seronok datang ke sekolah hari-hari? Sebab cuaca kat sini best, sejuk, selesa pula tu. Sebab kawasan sekolah sini selamat. Sebab ramai kawan yang best. Daripada kelas tahun 1 sampai tahun 6. Baik-baik pula tu. Sebab selama 6 tahun saya bersekolah di sini, tak ada kes buli langsung. Betul-betul tu. Betul-betul. Okey, terima kasih atas kerjasama. Hai. Hai Hafiz. Nama awak siapa? Nama saya Trikeswa, anak lelaki Sugumarin. Oh, awak daripada kelas 6 Cemerlang kan? Ya, betul. Okey, boleh tak awak cerita sikit pengalaman semasa awak belajar di kelas 6 Cemerlang? Banyak antaranya kawan-kawan yang suka menolong saya dalam pelajaran. Kami juga selalu bermain-main. Guru-guru saya terhadap saya banyak baik. Okey, itulah antara sebabnya mengapa awak suka belajar dan suka datang ke sekolah, betul? Ya, betul. Okey, terima kasih atas kerjasama. Bye-bye Trikesh. Bye-bye. Hai. Hai. Nama awak siapa? Nama saya Muhammad Nuhari bin Muhammad Ramizan. Awak dari kelas tahun berapa? Saya dari kelas 3 cerdas. Oh, awak sihat tak hari ni? Sehat? Okey, saya nak tanya. Hari-hari awak pergi ke sekolah, awak datang ke sekolah ni pukul berapa? 7.20. Wow, awalnya saya tanya. Boleh ke saya tanya? Awak kat sekolah ni, awak suka subjek apa? Saya suka subjek Inggeris. Oh, okey. Terima kasih Haris. Bye-bye. Hai. Kamu semua murid darjah 2 kan? Ya, betul. Mikaela, awak seronok tak datang ke sekolah setiap hari? Seronok. Ignas, apakah yang buat awak seronok datang ke sekolah setiap hari? Boleh main dengan kawan-kawan. Denisha, apa yang awak belajar di sekolah pada setiap hari? Matematik, PJ, BIBM dan lain-lain. Izel, apakah mata pelajaran kesukaan awak di sekolah? Bahasa Melayu. Okey, terima kasih atas kerjasama kamu semua. Bye. Waalaikumsalam. Saya Nur Elisha binti Muhammad Yaakob. Boleh saya tahu nama dan kelas awak? Nama saya Nur Aisyah Mirza binti Muhammad Fauzi. Saya kelas 3 cerdas. Boleh saya tanya sedikit pendapat awak tentang sekolah ini? Boleh? Apa yang awak suka dari sekolah ini? Saya suka berjumpa kawan-kawan di sekolah ini. Apa yang awak nak capai di sekolah ini sebelum awak keluar ke sekolah menengah? Saya ingin menjadi penolong ketua pengawas sekolah. Okey, terima kasih atas kerjasama awak. Sama-sama.